kita PAS, kita ada satu sistem kita sendiri yang mana kita proses daripada daftar pemilih yang diberikan oleh SPR. So, kita dapat dan kita convert kepada sistem kita sendiri. So daripada sistem kita sendiri kita dapat temui beberapa kesangsian, keraguan yang ada dalam daftar pemilih yang diberikan oleh SPR. Baik. Beberapa hari yang lepas saya mewakili Awak Pemuda PAS Pulau Pinang mendedahkan tentang kewujudan seramai 14,000 pengundi warga negara luar yang didaftarkan sebagai pengundi di dalam negeri Pulau Pinang. So di Pulau Pinang sehingga berakhir 31 Disember 2010 kita ada seramai 760,956 pemilih. 760,956 pemilih. So daripada angka ini seramai 14,575 adalah pengundi-pengundi yang lahir di luar negara tapi didaftarkan sebagai pengundi di dalam negeri Pulau Pinang. Daripada 14,575 orang ini kita dapat detect bahawasanya 14,575 orang ini merupakan jumlah undi yang keempat tertinggi dalam statistik, yang mana pengundi ini lahir di luar Pulau Pinang tapi mengundi di luar Pulau Pinang ni. So luar Malaysia ni adalah angka yang keempat paling tinggi. Tidak menuduh apa-apa, cuma kita just menimbulkan keraguan. Baik, daripada 14,575 ni kita temui pengundi yang berusia 100 tahun ke atas seramai 604 orang. Daripada 14,575 ni kita temui pengundi yang seramai yang berusia umur dia 100 tahun ke atas 604 orang. So kita di Pulau Pinang, keseluruhan di Pulau Pinang ni kita ada 820 orang pengundi yang berumur 100 sehingga 127 tahun. So Pulau Pinang ni, untuk maklumat Tuan Menteri, kita ada rakyat Pulau Pinang yang panjang umur dia. So kalau you nak panjang umur, you datang duduk Penang. Interesting ni, Malaysia must be Malaysian already lah. Don't have to ask, no, don't have to ask God. Everybody must be Malaysian already. Ini Malaysia boleh mah. So yang paling pelik ya, kita temui, kita jumpa yang paling tua di dunia pun 115 umur dia. 115 yang masuk dalam buku rekod dunia. Peace Barry Cooper nama dia, American woman. So in Penang 127. So sepatutnya Penang dapat pengiktirafan dunia sebagai warga paling tua di dunia. Ya, dia sebut sepatutnya. So dia dua orang yang umur 127. Seorang namanya Chu Gui Pao dan seorang lagi Muhammad Nur bin Abdul Latif, lahir pada 1884. So kita tak tahu dia masih hidup lagi ke mati ke. So kalau dia masih hidup, kita minta press lah, terutamanya Sinar Harian, dia suka cari yang orang yang macam ni. So kita cari dan kita dedahkan. Dan duduk di Bukit Mertajam. Ya, duduk di Bukit Mertajam. Both is it? Both duduk di Bukit Mertajam. Wait, so these are still on the list lah? On the list. Ya, on the list. Yeah. In the list dalam daftar pemilih yang SPR sendiri bagi pada kita. So, kod 71 ini kod warga negara luar yang tak boleh di-identify. Which country is it? SPR, Jabatan Daftar Negara, tak boleh identify which country dia lahir di mana. Umpamanya kalau dalam my card kod 60, okey, dia lahir di Brunei, diberi kelayakan warga negara Malaysia. Tapi kalau kod 71, dia tak tahu lahir di mana. So yang tak tahu lahir di mana lah yang kita persoalkan, yang sejumlah 14,000 di Penang ni. Dan kita bimbang angka ini seperti mana didedahkan sebelum ini pun di Selangor ada lebih 18,000 pengundi warga asing. Dan yang terbaru di Terengganu selama lebih kurang 5,000 orang warga negara Myanmar yang ditemui daftar sebagai daftar pemilih di Terengganu. Kita sangsi, kita ragu kemungkinan besar ini usaha-usaha pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan berkata layak di Pulau Pinang, memanipulasi undi dalam pilihan raya dengan memasukkan warga negara asing sebagai pengundi di Pulau Pinang. Kod 71 ini daripada 14,575 tadi, 12,948 adalah mereka yang lahir daripada kod 71 ini. Okay. Dan sebagai satu kesimpulan, kita bimbang
seperti mana yang didedahkan oleh Datin Jariah Muhammad Said, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, dimaklumkan kepada kita dalam kenyataan media, seramai 72,000 warga negara asing mohon untuk jadi warga negara Malaysia. 72,000 daripada tempoh daripada April 2009 sehingga Julai 2011, 72,334 warga negara luar yang mohon untuk jadi warga negara Malaysia. Daripada jumlah 72,000 itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Isyamuddin Tun Muhsin meluluskan 29,000 orang, 29,290 diterima, diberi markat untuk jadi warga negara Malaysia. Dan kita bimbang daripada 29,000 itu 14,000 berada di Pulau Pinang. Sebahagian besarnya berada di Pulau Pinang yang kita sebutkan seperti mana sebelum ini tadi. Bagi pihak PAS Pulau Pinang terutamanya, kita mempersoalkan apakah kewajaran seramai 14,000 warga negara asing ini diberi kerakyatan sebagai warga negara Malaysia dan diberi markat serta dimasukkan nama dalam daftar pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Kita akui memang ada undang-undang akta yang membutuhkan semikian, tapi kewajaran kenapa begitu ramai sangat 14,000 orang ni? Dan daripada 14,000 tadi, 12,000 yang tak dapat dikenal pasti negara mana, which country. So ini satu keraguan yang munasabah yang kita timbulkan. Satu. Yang kedua, kita ragui, kita sangat-sangat ragui sebab yang terbaru dengan isu Mismah, dan isu kampung baru yang jadi pengundi. Kampung baru bukan seorang lagi, kampung boleh mengundi. Yang peliknya, bila pagi media dedahkan, petang Mismah bertukar jadi warga negara. Pagi MyPR, and then afternoon jadi MyCard. Kampung baru, pagi kampung baru, petang the real name orang yang betul, Nur Aini something. So kita bimbang, begitu mudah SPR tukar data ini. Kalau mudah pagi kita bagi tahu, petang ditukar, and then esok bagi tahu, tukar lagi, dan banyak nama-nama yang kita dedahkan sekarang ni dah diubah dalam data SPR, data JPN. Kita bimbang, kalau inilah begitu mudah diubah, apakah jaminan data SPR, data JPN tidak dimanipulasi oleh orang lain? Bermakna mudah data ini dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin sebagai usaha kotor mereka untuk menang pilihan raya, dan lebih teruk lagi untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Rakyat terutama di Pulau Pinang dalam pilihan raya akan datang. Yang ketiga, kita mempertikaikan PAS, terutamanya peringkat Pulau Pinang, sikap dolak dalih SPR. Sebelum ni SPR sebut kita ada daftar pemilih yang bersih, dan dia menafikan tuntutan bersih 2.0 tak relevan. So sekarang SPR sendiri mengaku, ya, kita juga human, and then kita tak boleh lari daripada human error, human mistake. So kita minta you all bantu. So dengan sini dia declare memang daftar pemilih tak bersih. Dan saudara Afnan yang sebut tadi bahawa ada 820 pengundi yang berusia 100 tahun ke atas. You got that, isn't it? So yang paling tua ialah 127 tahun. Ini sudah pecah Guinness Book of World Record lah. Hanya di Malaysia sahaja yang boleh berlaku lah. Tapi salah satu yang amat pun menarik ialah kalau kita lihat tempat mereka tinggal, macam nombor 2 Muhammad Nur bin Abdul Latif, nombor rumah Yasin, Muhammad Nur bin Abdul Latif ada tak? Bawah ada tak? Where is tempat tinggal? Nombor rumah Ustaz Serinti no. That cannot be so lah. Ini something is wrong. From the daftar pemilih, they check the daftar pemilih. Legal. Please based on the check the daftar pemilih. They go page by page, painstaking. Figures to be, they are questioning the accuracy and the reliability of the daftar pemilih. Kalau daftar pemilih pun tak boleh dipercayai, kerana semua orang tahu tak mungkin boleh hidup sampai 127 tahun. Kalau ada ini satu keajaban yang di mana akan mengharumkan nama Malaysia. Bukan sahaja Pulau Pinang tau, Malaysia punya nama akan naik yang paling tinggi di dunia. So kita macam Mount Everest lah dari segi kaji hayat. So it's not possible. So we know that there's something wrong with the whole rule. And then SPR selalu nak nafi bahawa daftar pemilih bermasalah. Dia cakap bersih. Tapi kita tahu itu kotor.
Itu sebab ini adalah satu lagi bukti yang menunjukkan bahawa SPR bukan Suruhanjaya pilihan raya rakyat. Dia ialah Suruhanjaya penipu rakyat.